Ni rasa tak kuat lah. Semua benda rasa berat sangat. Janice, minta bantuan tu bukan tanda lemah tau. SDG 3 pun ada tekankan kesihatan mental. Kita kena sokong satu sama lain. Okeylah, terima kasih. I akan cari kaunselor untuk bercakap. Kita sering lupa bahawa kesihatan merupakan satu anugerah yang tidak ternilai. Ramai yang masih belum menyedari betapa pentingnya kesihatan. Malah ramai yang masih bergelut dengan masalah kesihatan mental. Masih adakah ruang untuk bantuan dan harapan? Jangan risau, untuk jaminan kehidupan yang sihat, semua individu berhak mendapatkan bantuan. Banyak langkah boleh diambil, antaranya mendapatkan vaksin secara percuma, menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik serta mengakses talian sokongan kesihatan mental. Ingat, sihat itu hak semua. Bertindak hari ini demi hari esok.